وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak share satu cerita kisah seram yang berlaku kepada Private Hafiz lah. Jadi Private Hafiz ni pada tahun 2000, kira-kira 20 tahun yang lepas, kira-kira 24 tahun yang lepas, masa ni dia menjalani satu training lah, satu latihan di sebuah camp tentera darat di Perak. Jadi tak perlulah cerita camp mana. Camp di Perak ni banyak, rasanya berbelas-belas camp kot. Camp tentera di Perak ni memang banyak. Antaranya lah camp Seri Banding, camp Pengkalan Hulu, camp Kuala Rui, camp apa lagi, camp Kamunting, camp apa lagi, camp 503 Taiping. Banyaklah. Camp ni merupakan camp yang telah dibina pada zaman penjajah British ataupun sebelum penjajah lagi lah. Maknanya bangunan camp ni memang ada bangunan lama lah. Ada bangunan daripada kayu dan ada bangunan daripada batu, simen dicampur dengan kayu kan. Separuh simen, separuh kayu ada. Jadi faham-faham lah. Kalau camp tentera yang dibina berpuluh-puluh tahun lepas, terutamanya zaman penjajah ni, memang suasana dia, aura dia ni sangat lain lah. Tambah-tambah pokok yang ditanam, yang hidup, yang ditanam masa mula-mula camp ni dibina ni, memang kalau kita tengok sekarang ni memang amat panggil, kalau malam ataupun menjelang maghrib tu tengok pun dah rasa macam meremang bulu roma lah. Dengan pokok-pokok yang tinggi besar, contohnya pokok beringin. Kan pokok beringin orang kata tempat tinggal ataupun rumah makhluk-makhluk halus lah, macam-macam jenis yang duduk dekat situ. Orang cerita lah, betul tak betul tak tahulah, sebab Abel pun tak pernah nampak lagi. Tapi camp ni dia cerita memang agak menyeramkan. Mula-mula dia masuk hari pertama, dia masuk siang hari, dia masuk tu dia dah rasa dah suasana di tempat tersebut lah. Suasana camp ni bila masuk je, dia tengok padang kawat. Padang kawat ni dia berdekatan dengan orang panggil, dengan berek bujang lah, ataupun tempat tinggal bujang. Jadi kawasan dia ni, dia kata masuknya dengan pokok besar, mungkin pokok beringin lah kot, kiri kanan dengan pokok besar dengan daun yang lebat, yang rendang. Dia kata kalau malam tak tahulah macam mana. Dia kata hari pertama tu dia masuk pada tahun 2000 tu, dia dah rasa dah aura panggil, aura-aura yang menakutkan pada diri dia lah. Dia tak tahu orang lain rasa macam mana. Jadi camp ni sebenarnya pernah dijadikan markas oleh tentera Jepun. Jadi maknanya masa tu tahun 1941, 1942 Jepun dia jajah tanah Melayu ni. Dia masuk ke semua negeri di Malaysia ni, di Melaya pada masa tu, dan dia ambil alih kamp tentera, dia ambil alih pusat-pusat pentadbiran bangunan kerajaan ni, dia ambil alih untuk dijadikan markas, untuk dijadikan ibu pejabat. Dan markas tentera ni ataupun kamp tentera ni pernah dijadikan markas untuk pemerintahan tentera dan dijadikan tempat tawanan, serta tahulah bila Jepun ni dia buat tempat tu sebagai tempat tawanan perang ataupun tempat tawanan penjenayah, dia akan soal siasat. Dia anggap penjenayah lah. Mungkin ada orang Melayu, mungkin ada tentera British yang ditangkap. Bila dia tangkap ni, dia kurung dekat situ, dia seksa, dia cabut kuku, dia siat kulit lah, macam-macam dia buat. Dia masukkan getah paip dalam mulut untuk orang panggil, untuk seksa supaya
tahanan-tahanan dia ni beri maklumat lah kepada tentera Jepun. Jadi bila jadi benda-benda macam ni, ada yang terbunuh, ada yang kena pancung. Last sekali kena pancung tentera Jepun ni, biasalah hukuman dia jalankan kepada tahanan perang ni, biasa dia akan pancung lah. Dia guna pedang samurai dia ni pancung. Bayangkan kalau kita ada kat situ, kita tengok hukuman pancung ni, darah mecik ni, dan mayat tu biasanya dia kuburkan ataupun dia tanam pun di sekitar camp ni lah. Jadi suasana dia tu dah lain lah. Dah berpuluh-puluh tahun Jepun buat benda tu, orang yang dapat rasa tu, dia dapat rasa lah apa yang ada dekat situ. Jadi Rabbit Hafiz ni, dia kata dia kena training dekat situ 3 bulan. 3 bulan dia kena training dekat camp di Perak ni. Dan pada tengah malam tu, biasalah hari pertama dia bersama dengan kira roommate dia lah, kira buddy-buddy dia. Dan hari pertama ni dia tak tidur awal. Maknanya dia tidur lewat lah. Dia tidur lewat, patutnya pukul 12 malam ni dah kena tutup lampu dah semua, dah kena tidur. Tapi dia orang ni berbual-bual lah ataupun berkenalan apa semua, bercerita semua tengah malam tu. Dia orang tutup lampu. Dia orang tutup lampu pukul 12 lebih. Dia tutup lampu dan berdekatan dengan tempat dia orang duduk ni. Bilik dia orang ni berdekatan dengan padang kawat, dan padang kawat ni bersimin. Mana dia kalau orang berjalan daripada padang kawat tu nak datang ke tempat dia orang tidur ni, boleh bunyilah tapak kaki tu, tambah-tambah kalau pakai boot askar lah. Jadi dia tengah bersembang apa semua ni, tengah berborak apa semua ni, duduk cerita lah macam-macam jenis cerita, duduk sembang semua. Tiba-tiba dengar derapan tapak kaki lah, bunyi tapak kaki berjalan daripada padang kawat datang ke bilik dia orang lah. Jadi dia kata masa ni suasana kat luar ni dia orang boleh nampak secara sama-sama lah, sebab lampu dekat luar ni ada, lampu jalan ada, tapi lampu dalam bilik ni dia orang dah tutup siap-siap lah. Dia orang takut ada spot check macam mana. Dan dia bunyi tapak kaki tu, semua masing-masing senyap dah, duduk diam dah semua. Dan tapak kaki tu makin lama makin dekat, dan dia nampak rupanya yang datang ni adalah topi merah lah, ataupun MP, military police. Military police ni, MP ni tugas dia ni untuk kuat kuasa undang-undang, terutamanya disiplin ni lah. Jadi bila datang MP ni, MP marah lah. MP kata, hampa ni buat apa, dia kata malam-malam ni tak tidur lagi, dah pukul 12 lah, dah pukul 12 lebih dah, dia cakap. Jadi 2 orang MP masa tu, dan budak-budak ni ataupun pelatih-pelatih ni, dia orang semua ni masing-masing buat tidur lah. Jadi buat tidur ni si MP seseorang ni dia sound lagi lah. Dia kata, hampa tak takut ke? Dia kata pukul 1, pukul 2 pagi nanti, kalau hampa tak tidur lagi, dia kata nanti ada askar Jepun pula. Askar Jepun pula datang, dia kata segah ke orang ni, dia kata. Jadi masa ni budak-budak ni ingat kan, sajalah MP tu cakap macam tu, saja nak takutkan dia orang. Jadi bila MP ni meninggalkan dia orang semua ni dan berjalan tinggalkan dia orang ni, dia orang sambung balik. Dalam selimut ni duduk berborak lah. Dalam bilik dia, lupa nak cerita, dia ada 6 katil. Jadi maknanya dia ada 6 orang. Jadi nak ceritanya kisah hantu Jepun ni lah. Tengah duduk berbual ni, tiba-tiba ni masing-masing senyap je. 6 orang yang tengah duduk berbual ni pukul 1 lebih ni senyap je. Tak tahu kenapa, macam melekat lalu, tiba-tiba dia orang dengar derapan tapak kaki lagi. Tapi bunyi tapak kaki ni lebih kuat daripada apa yang dia dengar yang tadi lah. Yang tadi MP 2 orang datang, bunyi 4 tapak kaki lah kan. Yang ni dia dengar memang macam orang tengah kawat. Macam orang tengah kawat, tengah berkawat di padang kawat yang tak jauh daripada bilik dia orang. Jadi masing-masing ni pergi nak tengok siapa yang kawat ni. Tengah-tengah malam ni duk kawat. Suara tak bunyi, yang peliknya suara tak bunyi. Biasa tentera darat ni kalau kawat ni mesti ada suara lah, kecuali lah kan kalau tentera laut tu dia kawat senyap lah.
Jadi dia dengar bunyi tapak kaki, hentak-hentak tapak kaki. Tapi seragam pula bunyi hentakan dia. Masing-masing ni intai ikut cermin tingkap dia orang ni memang tak ada lansir. Bila dia orang intai, dia orang nampak sama-sama ni ada kira-kira 10 orang tentera yang berpakaian macam tentera Jepun. Dia kata macam coklat-coklat hijau macam tu. Dalam gelap yang sama-sama ni tengah berkawat, tengah pegang senjata, tapi yang menakutkan dia orang ni semua ni tak ada kepala. Mana dia kawat dengan tak ada kepala. Semua tu masing-masing masa tu melompat, masing-masing duduk masuk dalam selimut lah. Masing-masing ni selimut, dah takut dah sebab dia nampak benda tu pada malam tu. Jadi masing-masing tidur. Ada yang tak boleh tidur, subuh baru nak tidur dia kata. Jadi subuh ni dah kena panggil lah untuk pergi ke surau untuk sembahyang berjemaah. Jadi besok tu kecoh lah. Bukan dia orang saja yang nampak benda ni. Pelatih-pelatih daripada bilik-bilik lain pun ada yang perasan dan ada yang nampak peristiwa ni lah. Jadi dia kata sepanjang dia 3 bulan training kat situ, itu kali pertama dan terakhir mereka ni tengok benda tu. Maknanya benda ni datang, hantu Jepun ni datang seolah-olah dia panggil apa, nak kenalkan diri, lebih kurang macam tu lah. Tak tahulah, ini cerita yang diceritakan oleh Private Hafiz pada masa tu lah. Sekian, terima kasih.